pas, semua yang sokong pas, semua yang pacak bendera pas, semua yang pasang poster pas, semua yang undi pas, kamu tanggung besok. Kamu jawab besok depan Allah. Pasal apa 14 orang ni tak mandi tak kapan? Kamu nak jawab? Apa jawapan kamu? Kamu boleh duduk di takhta Putrajaya, kamu boleh belerangan duduk jadi menteri, tapi kat kubur besok kamu tak selamat. Dia kata ni negara Islam tak ada dalam Quran, yang ada negara kebajikan. Negara kebajikan. Nak tipu siapa? Jangan kata negara kebajikan, jangan kata negeri kebajikan, jangan kata 14 orang yang mati syahid ni pun dia tak jaga. Kebajikan 14 orang dan keluarga pun dia tak jaga. Tuan-tuan pergi ke kubur, tuan-tuan, Memali ni kampung saya. Kubur Memali, Parit Panjang dekat kampung saya. Tuan-tuan pergi kubur Memali hari ni tengok. Ni dia kerajaan ni. Kubur Memali hari ni yang dia kata mati syahid jadi tong sampah, tempat orang buang sampah. Kebajikan ahli kubur tu pun kau tak jaga. 14 keluarga syuhada. Tuan-tuan pergi tengok, orang baling semua tahu. Dia punya kepung keluarga tu, jangan bagi orang tahu cerita sebenar. Merempat tuan-tuan, hidup melarat, miskin, papa kedana, rumah bocor. Bukan orang lain, isteri Ustaz Ibrahim Libya sendiri. Anak nak pergi sekolah tak ada duit, minta dengan orang. Duit Memali dah banyak. Tiap-tiap tahun 19 November buat hari Memali, kutip duit, takbir bagi duit. Dengar maklumat dah berjuta, mana pergi duit tu? Sampai tuan-tuan, sampai ada yang ada satu tu kena kencing manis, isteri muda lagi kena kencing manis, takut pergi hospital sebab takut kena bayar. Sampai kaki dah buruk, bawa pergi hospital, doktor kata tak boleh buat apa, dah kena potong. Dah potong, takut duduk hospital lama, kena bayar. Doktor kata tunggu dulu nak rawat. Tak, balik. Dia balik, tuan-tuan tahu apa jadi? Dijumpai mati dengan kaki tu berdarah lagi. Keluarga yang 14 ni pun kau tak jaga. Bukan saya cerita tuan-tuan, Cikgu Non CN Al-Afghan, semua orang PAS termasuk Iskandar kenal siapa dia. CN Al-Afghan, Cikgu Non, Cikgu Zainon. Dia dipanggil Al-Afghan kerana dia ahli PAS totok yang nak mati syahid. Dia tak dapat syahid dalam Mali, dia pergi Afghanistan, dia pergi Kashmir, dia nak mati syahid. Dia perang jihad lawan Rusia, tak mati, balik dengan serban meleret, dengan berbirat-birat. Dia ingat dia hero. Dia balik kampung dia kat Baling, dia balik kampung Memali, dia menangis. Aku berjuang jihad dekat Kashmir, Afghanistan. Aku tengok, dia tengok depan mata dia, keluarga 14 ni tak jaga. Dia balik, dia jaga. Dia panggil 14 orang ni, dia kahwin dengan salah seorang dia orang, dia jaga mereka. Dia buat sekolah, dia nak buat tempat berniaga, dia nak buat tempat menjahit. Dia pergi kepada PAS, mana duit Memali, bagi sini, saya nak buat sekolah, saya nak pergi tanggung mereka ni. Apa jawapan PAS? Jangan tanya duit ni. Pasal apa tak boleh tanya? Ini duit kami yang kutip. Habis yang 14 keluarga ni macam mana? Itu jangan, itu bukan urusan kamu. Ini urusan kami. Ini urusan parti. Jangan tanya. Dia tak puas hati tuan-tuan, dia pergi buat report polis. Cikgu Non buat report polis. Suruh polis siasat. Mana dia duit Memali yang dikumpul tiap-tiap tahun 19 November ni? Dengar dah berjuta. Mana duit tu? Kami nak. Polis siasat, mereka dapat tahu. Apa jadi dengan Cikgu Non? Mereka pecat dia. Mereka pecat Cikgu Non. Cikgu Non tak puas hati, dia buat buku Air Mata Memali. Dia tulis bongkar rahsia penyelewengan duit Memali. Apa jadi? Dia keluar fatwa. Siapa beli buku Air Mata Memali Cikgu Non ni, haram, tak boleh baca. Siapa yang jual, rampas. Kalau Cikgu Non jual, nampak dia bawa, rampas buku tu, pukul Cikgu Non. Tuan-tuan, dia orang pukul Cikgu Non. Yang itu kamu nak cakap negara kebajikan? Yang itu nak cakap pasal kebajikan orang? Kebajikan keluarga syuhada ni pun kamu tak jaga. Kubur Memali tu pun kamu tak jaga. Kamu nak tipu siapa? Tukar pula cerita baru ni. Kita nak jadikan Islam sebagai ad-din, Islam sebagai cara hidup. Takbir. Tuan-tuan, kita orang Melayu dah lama tahu Islam tu cara hidup. Inna dina indallahil Islam. Islam tu cara hidup. Kecil-kecil benda
Kita tahu. Cara makan kita ikut Nabi, ikut Rasulullah, ikutnya apa Allah perintahkan. Kita makan dengan tangan kanan, kita basuh dulu. Lepas tu kita duduk, kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita pastikan makanan kita makan tu halal. Lepas makan, alhamdulillah. Itulah cara hidup Islam. Tak ada hal. Tiba-tiba dia kata kita nak tukar perlembagaan, nak jadikan Islam sebagai ad-din. Nak tipu siapa? Nak bohong siapa? Saya tanya soalan mudah tuan-tuan, sampai hari ini tak jawab. Kalau betul kamu nak ikut Islam sebagai ad-din, kalau betul kamu nak kata Islam sebagai cara hidup, saya tanya satu soalan mudah saja. Atas alasan apa, ad-din mana, cara hidup siapa kamu guna untuk pecat Hasan Ali? Hasan Ali naik Presiden PAS, Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, Exco PAS, pengurusi ahli jawatan kuasa PAS pusat. Dia kena pecat. Pecat Hasan Ali. Tak bagi tunjuk sebab, tak bagi dia bela diri, tak bagi dia sebab, tak bagi dia pertahan diri, tak panggil pun mesyuarat. Tahu-tahu pecat. Islam mana ajar tu? Agama mana ajar pecat orang tak bagi tunjuk sebab? Agama mana ajar pecat orang tak bagi peluang bela diri? Agama mana ajar pecat orang tak panggil musyawarah? Agama mana ajar? Nak tipu siapa? Nak bohong siapa? Apa dosa Hasan Ali? Apa dosa Hasan Ali kena pecat? Ada Hasan Ali liwat sesiapa? Ada Hasan Ali rogol anak sesiapa? Ada Hasan Ali bagi kaunseling kat bini orang 3 pagi? Ada Hasan Ali makan aiskrim dalam jamban? Ada. Apa dosa Hasan Ali? Dia pecat tanpa beri peluang bela diri, tak diberi tunjuk sebab, tak diberi pertahan diri. Apa dosa Hasan Ali? Kerana dia nak cegah mungkar, kerana dia nak cegah murtad, kerana dia nak cegah arak. Sebab tu Hasan Ali dipecat. Islam ad-din kepala bapak kau. Nak bohong siapa? Tuan-tuan, rosaknya PAS ni tuan-tuan. Rosaknya PAS ni sampai ke peringkat dia punya tak malu tuan-tuan. Oh, kalau tuan-tuan dengar ni, PAS hantar apa tu flyer dia punya risalah, dia kata PAS tidak akan terpengaruh dengan DAP. Tak mungkin PAS boleh terpengaruh dengan DAP sebab DAP kecil, dia boleh bertanding 60 kerusi. Tak mungkin dia boleh jadi. Nak bohong siapa? Tak payah 60 kerusi. Tuan-tuan tengok di Kedah. Kedah kerajaan PAS, adun DAP seorang je. Adun DAP seorang je. Tapi tengok apa DAP boleh buat. Bila kerajaan PAS Kedah nak robohkan pusat penyembelihan babi di Alostar, adun DAP ni kata, you buat saja, kita bawa keluar DAP daripada Pakatan DAP PAS PKR. Apa jadi? Ada dia takbir 10 kali? Tak ada. Dia lari pergi jumpa adun DAP, cium tangan. Alamaknya soli ha, acong soli ha. Angkat balik. Bagi balik tuan-tuan. Malu. Adun PAS, satu-satunya adun PAS di Pulau Pinang, Pesuruhjaya Negeri, Ustaz Saleh Man. Ada DAP pandang kat dia. Masa pilihan raya kecil, janji, Anwar Ibrahim janji, tuan-tuan undilah Ustaz Saleh Man. Tuan-tuan undi dia saja, dia menang. Hari ni dia menang, minggu depan dia jadi exco agama. Ada jadi exco agama? Kena tipu hidup-hidup. Kena tipu bulat-bulat macam tu. Duk hege-hege ikut juga. Siapa yang jadi exco agama Islam di Pulau Pinang? Malik Itik. Malik Itik adun PKR Batu Maung. Yang itu jadi adun agama. Tak kegila namanya. Ustaz Saliman jadi apa? Duk hege-hege. Tak dapat jawatan. Di Selangor, lepas Hasan Ali kena pecat, apa jadi dengan exco agama? Dapat kat PAS? Dapat kat PAS? Dapat kat Kali Gagap? Kali Gagap jaga exco agama. La ilaha illallah. Cakap pun gagap-gagap. Jadi exco agama. Apa jadi dengan PAS? Tuan-tuan tengok, Allah nak malu kan? Selama ni kau maki bangsa Melayu, kau maki bangsa kau sendiri, kau malu nak mengaku kau Melayu. Apa jadi? Allah tunjuk, ambil balik. Jaga exco adat rasa Melayu. Bukan jaga hal ehwal bangsa Melayu.
Jaga adat besar Melayu. Kau jaga bunga mangga, kau jaga kompang, aku tu kau jaga tu. Tak malu ke tuan-tuan? Teruk. Sampai ke peringkat tuan-tuan, sampai ke peringkat punya tak malu dia orang ni. Saya tak pernah terfikir tuan-tuan, saya tak pernah terfikir dalam umur hidup saya akan jumpa satu masa Cina biadab di AP chauvinis ni boleh masuk surau kita, boleh berjoget dalam tu. Saya tak pernah fikir. Tak pernah terfikir dalam kepala otak saya. Jangan kata kita, saya ingat orang Cina lain pun tak pernah terfikir yang satu hari nanti pemimpin DAP biadab Cina chauvinis ni boleh masuk surau kita, boleh berjoget. Boleh pas buat tuan-tuan. Hanya kerana gila nak undi Cina, dia sanggup panggil pemimpin DAP ni, Cina Amoy ni, pakai baju ketat tersembul sana sini, berjoget senam robik dalam surau. Gini. Yang Ustaz PAS pun duduk belakang. Takbir. Ya Allahu Akbar. Saya tak tahu lah Iskandar berjoget ke tidak, tapi ya Allah tuan-tuan. Itu cerita tuan-tuan tengok dalam YouTube lah. Takbir. Saya tak pernah terfikir tuan-tuan, satu hari dalam umur saya akan tengok pemimpin biadab chauvinis DAP ni boleh panjat surau kita, masjid kita, pijak tempat sujud kita, agih duit ampau, kelang kabut orang PAS juga. Berlaku tuan-tuan. Xavier masuk Masjid Rahimah Kelang, duduk pijak atas tempat sujud kita, bagi kelang kabut orang PAS minta. Allah balas, banjir. Tempat tinggi macam tu boleh banjir, bangunan bawah tak banjir, dia banjir. Bukan saja banjir, babi boleh sesat masuk dalam. Babi, mana tak pening babi. Ni apa je orang ni? Pasal dia orang buat kerja gila babi tuan-tuan. Babi gila tak buat kerja ni. Tuan-tuan, saya tak pernah terfikir, tuan-tuan, minta maaf cakap, saya tak pernah terfikir dalam hidup saya satu hari nanti, Alam Yung, kita orang Melayu, Islam, tak pernah terfikir satu hari nanti akan tengok depan mata kita pemimpin biadab DAP chauvinis ni boleh masuk masjid kita, surau kita, tangan yang pegang babi ni boleh ambil daging korban kita bagi ke orang PAS. Saya tak pernah fikir. Tapi orang PAS boleh buat. Dia panggil Teresa Kok datang, pergi ambil daging korban kita, bagi kelang kabut dia ambil. Ten Chua yang gigit polis tu, dia boleh bagi daging korban kita, berebut orang PAS ni. Tak ada maruah dia ke? Dah tak harga diri tak ada ke? Macam mana mereka boleh sampai komunis boleh jadi idola dia? Ni ramai bekas-bekas tentera. Saya tanya pegawai-pegawai, orang-orang polis yang ada segelintir masuk PAS, join posokong pakatan ni, kamu tak malu ke? Ini orang yang kata polis Bukit Kepung yang kena bunuh, polis Bukit Kepung yang keluarga mereka dibakar hidup-hidup oleh komunis, ini orang yang kata ini semua anjing penjajah. Kamu boleh terima tu? Kamu boleh terima kumpulan-kumpulan laknat ni pukul polis masa 28 April lepas? Saya tak pernah terfikir tuan-tuan, satu hari nanti akan tengok polis disepak dekat atas jalan, disepak motor jatuh, dipijak dia punya topi, disepak kepala dia, pukul dia, pecahkan kereta dia, terbalikkan kereta polis. Saya tak pernah terfikir. Kamu polis-polis pencen ni tak malu ke? Tak malu ke dengan kawan-kawan kamu yang berkorban nyawa ni? Tak malu ke dengan mereka yang berkorban menjaga keselamatan negara? Hari ni sokong pok-pok ni. Makan pencen tak? Saya cabar di banyak tempat, saya kata yang polis-polis, askar-askar pencen yang sokong mereka ni, kalau kamu nak sokong sangat, golongan yang anjingkan kawan-kawan kamu, golongan yang babikan kawan-kawan kamu, golongan yang pandang hina pada kawan-kawan kamu, kamu nak sokong juga, sokong. Tapi pencen tu bagi balik, serah balik, bagi pada keluarga-keluarga ni, biar mereka rasa hidup mereka. Tak malu, tak ada maruah, tak ada harga diri. Duit pencen tak, kawan kamu berkorban, kamu boleh sokong lagi orang-orang macam ni. Tak ada maruah, tak ada harga diri. Cuba tengok balik, main balik video polis yang kena pukul di dalam masa rusuhan haram baru ni. Cuba tengok macam mana dia jatuh, dipijak kepala tuan-tuan, disepak kepala dia. Mereka panggil ni anjing
mereka panggil dia babi, mereka panggil dia ini. Macam manalah poli-poli pencen ni boleh sokong? Saya kan ni nak cerita tuan-tuan, macam mana rosaknya politik negara kita hari ni. Dek kerana gila nak pergi Putrajaya, dek kerana gila nak. Tuan-tuan fikir sendirilah. Nak cerita panjang tuan-tuan. Ini mukadimah tuan-tuan, belum start lagi ni. Belum masuk kes video lagi, belum masuk kes Saipul lagi, belum masuk kes liwat lagi. Bola dah nak start lagi 3 minit. Saya nak cerita tentang betapa rosak kita. Sebab tu tuan-tuan, kita tak ada pilihan. Kita orang Melayu khususnya tak ada pilihan. Kita kena bekerja keras. Kita kena berusaha selepas ni turun ke bawah. Bukan soal kita nak jadi calon, bukan soal kita ini tak jadi calon, tarik muka balik. Tak guna punya, aku dah lama dah, aku dah berusaha, korban banyak tak jadi calon. Pergi sapu, sabotaj kawan sendiri. Ni apa punya penyakit? Tengok betapa hebat Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir negarawan. Terang dia cakap, saya benci kat Johari Bahru ni. Saya tak suka Johari Bahru ni. Tapi kalau Datuk Najib namakan dia sebagai calon, saya akan sokong dia, saya akan tolong dia, saya akan undi Johari Bahru. Itu semangat orang Melayu, itu semangat orang Islam. Bersatu, bersetia, berkhidmat. Ni dah tak jadi calon macam ambil muka. Engkau dah kaya, dah boyot perut. Sudahlah tu. Nak sabotaj orang apa lagi? Nak gila nak jadi calon apa lagi? Ini bukan soal nak pergi pilihan raya. Ini bukan soal nak menang, nak jadi calon yang berhormat. Ini bukan soal nak jadi esko. Ini soal nak selamatkan akidah umat. Ini soal nak martabatkan, perkasakan bangsa kita. Tengok tu, jangan tengok diri sendiri. Ini tengok diri sendiri. Aku dah berjasa banyak, betul. Engkau dah berjasa, orang lain pun berjasa. Engkau takkan duduk di tempat tu kalau kawan-kawan tak tolong, kalau ahli parti tak tolong. Fikir tu sikit. Ya, sabotaj. Ni bukan tempat sini tuan-tuan, tempat lain. Betul. Saya pergi sendiri tuan-tuan. Ada tempat yang saya tengok, Allahu Akbar. Kalau macam ni cara, kamu bukan menghancurkan parti kamu, kamu membinasakan agama, bangsa dan negara kamu. Fikirlah sikit. Besarkan hati itu. Tengok contoh negarawan kita. Ambil sejarah sahabat Nabi Khalid Al-Walid. Walaupun panglima, tapi bila Saidina Umar kata, kamu diturunkan daripada jadi panglima, jadi rekrut askar biasa saja. Khalid Al-Walid tak ada pula bawa pedang pergi takik kepala orang. Tak ada. Dia dengan semangat lillahi ta'ala. Dia buat kerana Allah, bukan kerana nak jadi YB, bukan kerana nak jadi panglima, bukan kerana nak jadi, tak ada. Khalid Al-Walid buat kerana Allah. Allah ambil, Allah bagi, Allah tarik. Apa masalah dia? Tapi dah tak boleh. Tempat yang kita boleh menang, tempat yang kita patut menang, kalah. Bukan kerana orang suka kepada pembangkang, tapi orang benci kat kita. Ini masalah kita. Sebab tu tuan-tuan, kita kena bersatu hati. Tu UMNO punya slogan kata, bersatu, bersetia, berkhidmat. Duk menyanyi, buat apa kalau tak faham? Nyanyi sampai tercabut gigi palsu. Tak faham-faham. Tuan-tuan, ni betul. Sebab kita sedang berdepan dengan satu pilihan raya yang akan menentukan nasib masa depan agama, bangsa dan negara kita. Janganlah terlampau takbur, angkuh, tengok diri sendiri sampai tak pedulilah nasib masa depan agama, bangsa dan negara kita. Letak kepentingan agama, bangsa dan negara kita ke atas, kepentingan kita kat bawah. InsyaAllah Allah tak bagi rezeki sini, Allah bagi rezeki tempat lain. Yang penting kita buat kerana Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah dalam keadaan penuh kemungkaran, maksiat mungkar yang berlaku, kamu tolong agama Allah, bantu agama Allah, bawa balik mereka yang sesat ni, pergi pada mereka, perbetulkan akidah mereka, bawa mereka ke pangkal jalan. Kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Bila Allah bantu kamu, siapa pun tak boleh nak sanggah kamu lagi, insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya minta tuan-tuan, terutama orang UMNO di sini tuan-tuan, tuan-tuan kena bekerja keras. Ini kawasan yang kita boleh menang, dan terbukti dah kita boleh menang. Jangan kita berasa kita menang tu sebab kita, oh aku yang menang ke tempat ni. Tak, bukan kita. Sebab Allah buka hati orang.
Allah buka hati orang, Allah boleh tutup hati orang. Sebab itu tuan-tuan, berlapang dada lah. Berlapang dada, terima. Bila Perdana Menteri, Presiden UMNO buat keputusan, dia ada maklumat banyak. Kita tahu kita saja. Dia ada maklumat banyak tempat lain. Dia tengok tempat-tempat lain. Baru dia buat keputusan. Bila dia buat keputusan, kita bersatu, kita bersetia dan kita khidmat untuk parti dan bangsa dan agama kita. Untuk memastikan kalau kita benar-benar berniat begitu, kita berusaha ke arah itu tuan-tuan. InsyaAllah Dun Cempaka ni kita boleh rampas, negeri Selangor akan tumbang, Malaysia nanti kita akan dapat 23 insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat Dato' Zulkifli Nordin di atas ceramah yang diberikan tadi, dan saya rasa cukup padat untuk kita sama-sama memikirkan ke mana hala tuju negara kita pada PRU 13 yang bakal akan datang tak lama lagi. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saya mengalu-alukan kehadiran Timbalan Ketua UMNO Bahagian Pandan Tuan Haji Major Ilham, dan seterusnya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Ibrahim untuk menyampaikan cenderahati kepada tetamu-tetamu kehormat kita pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya.